Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya diberitahu oleh penganjur, katakan saya pernah datang ke sini. Pernah ke? Saya sendiri tak ingat langsung. Sebab saya tengok ni macam tempat baru. Pernah ke kita jumpa? Tak pernah kan? Okey. So, sebab nak masuk ke tajuk bincang tentang dakwah ni, saya rasa amat berat. Kalau kita baru berkenalan ni. So macam ni lah. Sebelum saya mulakan, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya bagi orang yang kali pertama kita berjumpa. Secara ringkas, nama saya Lim Jui Sun. Okay, Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama ke? Kurang tepat, sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang tak tukar nama. Saya percaya ramai orang di sini tertanya-tanya kenapa tak tukar. Betulkah? Mau jawapan panjang ke pendek? Pendek. Suka hati saya. Panjang. Saya tak tukar nama sebab utama adalah nak tukar persepsi masyarakat. Saya ni memeluk Islam, bukan masuk Melayu. Kedua, kita semua tahu Islam agama universal. Islam agama untuk semua kaum, semua bangsa di muka bumi ini. Bukan untuk orang Arab ataupun orang Melayu. Betul tak? So saya tak tukar nama, tujuannya nak tunjukkan, buktikan Islam tu universal. Saya tak tukar nama sebab yang ketiga, tujuannya nak berdakwah kepada ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan. Saya tak tukar nama sebab salah satu sebab yang utama, sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu? Kalau ikut sunnah Nabi, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Malaysia je. Nak bukti? Salman Al-Farisi. Salman daripada Parsi. Sebelum Islam, selepas Islam, nama yang sama. Bilal bin Rabah. Bilal Arabah daripada Ethiopia. Sebelum Islam, selepas Islam, nama yang sama. Mereka semua ni hidup di depan Nabi, zaman Nabi. Kenapa Nabi tak suruh mereka tukar nama ke nama Arab? Ini sunnah Nabi. Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, baginda tak ganggu nama mereka. Tujuannya supaya permudahkan mereka berdakwah kepada kaumnya sendiri. Saya tak tukar nama. Salah satu sebab yang saya memang nak buat begitu, sebab ramai kawan-kawan saya yang kaya-kaya, yang sangat kaya ni, nak masuk Islam, minat Islam, tapi isu nama. Sebab harta-harta dia geran tu masih nama lama. Kalau dah tukar bernama baru, kacau. Kalau dia meninggal, lagi kacau. Anak bini nak tuntut harta tu, masalah. So, ini salah satu sebab. Salah satu sebab lagi, ramai orang Islam masih lagi tak tahu definisi nama Islam. Ramai masih pegang kepada nama Islam tu nama dalam bahasa Arab atau bunyi macam bahasa Arab. Tetapi ikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting makna tu baik, maksud tu baik. Setuju atau tak setuju. Nasib baik ada orang setuju. Persoalannya, nak tahu tak makna nama saya? Kenapa saya kekalkan nama? Apa makna nama saya? Lim, nama keluarga, family name. Orang Cina ada macam-macam nama keluarga tak? Ada Lim, ada Chong, ada Tan, ada Wee. Itu pokok lah. Pokok Lim, pokok Chong dan sebagainya. Tetapi Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Guan Eng.
Lim Gotong, Lim Leong Sik. Yang paling penting tak ada mengena dengan Chua Soi Lek. Dia Chua, saya Lim, pokok yang berbeza. Nama kedua saya Jui. Jui adalah nama keturunan. Bagi mereka yang ada ilmu, okey, dia tahu salah silah keluarga Lim, dia lihat nama saya terus tahu Lim ini generasi yang ke-27. Saya nak cakap sedikit tentang isu nama kedua ni, nama generasi ni. Ramai tak orang masuk Islam, dia hanya kekalkan nama keluarga saja. Dia buang nama generasi, dia buang nama ketiga nama dirinya. Ramai ke tak ramai? Ramai. Dia hanya kekalkan Lim ke, Chong ke, Tan ke, Wee ke, lain-lain dia buang. Yang paling tak boleh buang adalah nama yang kedua. Nama kedua membuktikan bahawa hubungan dia dengan keluarga, generasi bapa dia kepada dia dan seterusnya. Kalau nama kedua dah buang, seolah-olah dia putuskan hubungan dengan keluarga dia. Sebab itulah bila orang masuk Islam, mak bapak marah apa? Marah sebab diputuskan hubungan dengan keluarganya. Sun, nama diri saya Lim Jui Sun, berarti menuju kejayaan. So makna bagus ke bagus? Okey, itu yang pertama. Saya rasa tak payah cerita banyak tentang diri saya lah. Kita masuk ke perbincangan hari ini. Saya boleh tak minta kebenaran untuk tukar tajuk? Suka tak penceramah begitu? Tak kisah cakap tajuk ni, tapi berat. Kita baru jumpa. Apa kata saya kongsi pengalaman saja untuk malam ni, supaya kita kita kenal satu sama lain dulu. Boleh tak? Okey, begini. Cakap tentang penghijrahan saya, ada 3 peringkat. Okey, macam mana saya boleh memeluk agama Islam? Ada 3 peringkat. Sebab peringkat pertama, saya pernah beragama BTC ataupun agama Buddha selama 13 tahun. Saya berada dalam agama Kristian selama 14 tahun. Saya telah memeluk agama Islam selama 20 tahun. Saya pun dah lupa umur saya berapa. Nak bincang 3 peringkat ini. Dan peringkat pertama, saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BTC. Apa itu BTC? Bukan botak cin. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. 3 dalam 1. Mereka mengamalkan ketiga-tiga agama ini. Sejak lahir, mak bapak telah ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Banyak tak berhala? Banyak kan? Tetapi sejak kecil, usia lebih kurang 10-11 tahun, saya tak selesa nak menyembah berhala. Saya tak selesa. Kalau you tanya saya, kenapa? Saya tak ada sebab. Hanya tak selesa. I just don't feel comfortable. Beberapa peristiwa yang berlaku yang buat saya ni sebenarnya menolak penyembahan berhala. Peristiwa yang berlaku di depan saya. Contohnya, satu peristiwa yang pernah berlaku, keluarga saya ni agak amat besar lah. Saya mempunyai 11 adik-beradik. 1 ibu, 1 bapa. Tak ada poligami macam Cina. 1 mak, 1 bapa, 11 adik-beradik. Ramai orang tanya saya, betul ke? Saya kata betul. Macam mana boleh ada ramai anak? Jawapan saya, rumah saya tak ada TV. So, ramai adik-beradik. Dan pernah beberapa kali di rumah saya berlaku macam-macam perkara yang tidak begitu bagus. Contohnya, kadang-kadang ramai adik-beradik saya sakit ya. Kadang-kadang 2-3 minggu tak baik-baik. Kadang-kadang pelajaran tak begitu bagus. Kadang-kadang kerjaya mereka tidak begitu lancar dan sebagainya. So mak saya ni, kalau ramai anak sakit tak baik-baik, dia akan pergi bawa saya pergi kilang. Buat apa? Beli Tuhan. Sebab dia rasa Tuhan yang dia sembah hari-hari ni yang kurang berkesan. So dia akan bawa saya pergi kilang beli Tuhan. So setiap kali bila pun nak pergi beli Tuhan, sampai ke kilang saja, di luar kilang, wah, saya sangat enjoy dah. Kenapa? Sebab saya dapat lihat orang buat Tuhan. Dia design Tuhan dia. Dia sapu cat ke, dia buat kepala dia ke. Mereka tengah buat. Yang buat saya ni kurang selesa. Bila masuk ke dalam, wow,
Itu kilang kilang Tuhan. Macam-macam Tuhan. You nak apa? Tuhan tanah ada, Tuhan jaga kekayaan ada, Tuhan yang beri kekayaan ada, Tuhan yang menjaga kesihatan ada, Tuhan macam-macam lah you minta saja semua ada. So mak saya bila masuk ke dalam toke itu akan panggil mak saya Aso. Orang Cina dia panggil makcik lah, Aso. Aso, apa Tuhan lo mau beli? So mak saya kata, saya mau tukar Tuhan. Apa pasal? Sebab itu Tuhan di rumah tu kurang berkesan. Dia tak jaga anak-anak saya ni. Ramai sakit 2-3 minggu pun tak baik-baik. So dia nak beli Tuhan. Tuhan kesihatan, menjaga kesihatan. So itu tokek akan recommend, nak Tuhan macam ni, ada 5 kat sini, boleh pilih dah. Tapi tokek tu dia kata yang lebih baik inilah, yang kelima tu. Kenapa? Paling mahal, paling banyak profit. So mak saya pun beli, bawa balik rumah, pun letak sembah. Peristiwa ini buat saya tak selesa. So saya tak tahu nak terangkan, masa kecil lagi, hanya just don't feel comfortable. Peristiwa yang kedua tu berlaku, yang ini, peristiwa ni lah yang buat saya ni menolak penyembahan berhala. Saya menyaksikan bola sepak antara orang Melayu lawan Cina campur India. Kenapa begitu? Sebab di kampung saya ni 80% Melayu. Orang Melayu nak cari satu pasukan amat mudah. Bagi Cina campur India susah. So kita selalu ada perlawanan bola sepak seminggu beberapa kali. Tapi biasa lawan bola Melayu menang. Memang Melayu lebih pandai main bola. Setuju tak? Saya setuju. Orang India lebih pandai cakap. Sebab tu ramai orang India jadi lawyer. Orang Cina pandai cari uang. Itulah Cina ramai terlibat dalam perniagaan. Mungkin ada kebenaran kot. Setiap bangsa ada bidang dia. So bola Melayu punya, cakap India punya, niaga Cina punya. Macam tu. Tapi hari itu saya amat bertuah. Sebab kali pertama Melayu kalah. Saya amat bertuah dapat menyaksikan Melayu kalah. Tak banyak pun, 1-0. Salah seorang pemain bola sepak Melayu ni tak boleh terima kenyataan. Dia pergi jumpa budak Cina India tu. Dia tanya dia, betul tak kau dengar dia punya orang Cina India punya rumah banyak itu patung berhala? Betul tak? You sembah itu patung berhala? Mereka kata dia, you tak tahu ke itu patung berhala ni manusia cipta dengan tangan. Wah, tangan macam ni. Ini nak cari gaduh ke tidak? Ini memang cari gaduh. Tak boleh buat begitu tau. Tapi dia cakap begini, dia bukan cakap dengan orang Melayu Kuala Lumpur, orang Cina Kuala Lumpur. Dia cakap dengan orang Melaka. Orang Melaka, Cina boleh cakap Melayu. Tak pandai sangat lah, tapi boleh lah. So salah seorang budak Cina tu jawab balik, you orang Melayu apa bezanya? You sembahyang pun menghadap ke dinding. Dinding pun manusia cipta dengan tangan. Gaduh mulut dah, satu sama. Tapi budak Melayu tu pandai sikit. Dia cakap dengan budak Cina India ni, kamu cuba lihat, banyak perkara yang dicipta oleh Tuhan kamu pun tak boleh lihat, tak boleh nampak. Macam mana kamu melihat Tuhan? Make sense tak? Kami orang Islam boleh sembah Tuhan di depan padang tanpa ada apa-apa kat depan. Kami boleh sembah Tuhan. Boleh tak kamu sembah Tuhan kamu tanpa ada patung kat depan? Terdiam mereka. So orang yang sembah berhala tanpa patung berhala kat depan, sembah apa? Budak Melayu tu tambah lagi. Dia tanya, you boleh nampak Tuhan? Dia boleh nampak udara tak? Tak nampak. Tanpa udara manusia boleh hidup? Tak boleh. Ini udara Tuhan yang cipta. Yang dicipta pun begitu kuat, begitu hebat lah. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana kita nak lihat Tuhan? Wow, it's very logical. Walaupun saya tak terlibat, tapi saya sangat enjoy. Saya macam sangat excited dengan hujah budak Melayu ni. Lepas tu budak Melayu tanya lagi, nampak tak matahari? Tanpa matahari manusia boleh hidup? Tak boleh. Yang dicipta Tuhan begitu hebat, tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup.
Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kita nak lihat Tuhan? Bagi saya, sejak hujah itu buat saya begitu minat terhadap udara dan matahari. Tak pernah saya terfikir betapa hebatnya udara dan matahari. So dari sinilah yang buat saya tidak yakin dengan patung-patung berhala semua ni. Mana ada kuat. Tapi masalahnya balik rumah seperti biasa. Mak sembah berhala, anak-anak semua kena buat begitu. Dan pernah sekali mak saya baru beli patung baru. Tuhan barulah. Mak saya cakap dengan Tuhan dia sangat lama. Saya tak tahan. Saya tarik baju mak saya. Mak, apa selalu asyik cakap kat dia tak jawab. Mak saya bukan main marah lagi. Diam. Minta maaf ya Tuhan. Jangan salahkan anak saya, dia kecil lagi. Sejak itu saya sangat-sangat susah nak tanya soalan. Saya sangat takut nak tanya soalan. Lepas tu tak lama kemudian di depan rumah saya berlaku satu kebakaran yang besar. Bomba datang padamkan api. Saya tengah termenung, tengah terfikir ni, kalau api tu merebak kat rumah, macam mana dengan rumah ni? Tak heranlah rumah papan mesti kena bakar kan. Hanya saya mempunyai persoalan saja. Macam mana dengan patung berhala ni kat belakang tu? Begitu banyak patung berhala kat rumah. Mereka akan turun lari keluar ke? Atau akan duduk di situ kena bakar? Saya mula-mula fikir nak tanya mak. Tapi fikir lebih sikit, lebih baik ikut kata-kata orang Melayu. Jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Akhirnya tak jadi tanyalah. Artinya peristiwa-peristiwa inilah yang buat saya ni kurang, memang tak yakin dengan, atau tak selesa dengan penyembahan patung berhala dan sebagainya. So ini peringkat yang pertama lah. Sebab saya tak ada peluang nak kenal Allah. Walaupun kampung majoriti orang Melayu, tak pernah ada orang Melayu dah datang menyampaikan Islam kepada kami. Hanya saya kenal gaduh punya cerita je. Dan persoalannya, macam mana saya boleh memeluk agama Kristian? Peringkat kedua, isu bola juga. Isu bola. Sebab 4 tahun kemudian saya sudah mula main bola. Tapi di kampung saya ni, nak main bola, memang ada beberapa padang kat situ lah. Tapi padang ni biasanya di taman. Biasanya setiap taman yang besar, dia mesti ada satu playground. Tahu tak playground? Sebelah playground tu biasanya ada surau atau masjid. So setiap petang saya dengan geng-geng kita suka pergi playground sana sebab tanah luas, tak pergi main. Tapi orang-orang di masjid di tempat saya ini, mereka kurang selesa nak tengok. Kalau bila jumpa orang Cina, mereka tak selesa. So bila kita datang nak main bola, dia akan suruh kita, tolonglah pergi tempat lain-lain, jangan main kat sini. Tolong pergi. Inilah layanan yang kami dapat. So you rasa-rasa macam mana respon kita? Alah, geng-geng saya semua kata, bila kita duduk bincang, kita kata, you ingat bapak punya tanah. Ini tanah rakyat, tanah kerajaan ke lah. Semua orang boleh main lah. So kita pun main. Tapi masalahnya bila main, bila bola terbang masuk dalam kawasan masjid, itu memang betul bapak punya tanah. Nak pergi kutip bola tu kita takut. Sebab orang kat masjid atau surau tu memang tak suka dengan kita. So kita sangat risau bila bola terbang masuk kawasan masjid. Kita kena tunggu semua orang sudah habis balik rumah, barulah kita berpakat. You jaga ya, pastikan bila dia dah kunci pintu, lampu dah tak ada, kita pakat jaga. Tak ada orang kita panjat masuk nak kutip bola. Bukan nak curi barang, nak ambil bola aja. Tapi hari tu memang orang kecil dah kata banyak suai lah, nasib tak ada baik. Bila kawan saya panjat masuk nak kutip bola, tiba-tiba seorang karya, seorang masjid, dalam masjid tu tiba-tiba keluar dari masjid, padahal dah gelap. Mungkin dia tertidur kot. Tiba-tiba dia keluar, nampak kawan saya, "Hoi, apa pasal masuk sini? Keluar! Oh, kawan saya lari bukan main laju lagi. Ini pengalaman lah. Sejak itu kami tak selesa nak pergi main di playground atau sebelah masjid atau surau. Nampak mereka kurang rasional, kurang minat, kurang suka bila kaum lain nak berdekati surau atau masjid. Padahal ini peluang berdakwah kan. Orang dah datang bukan masuk ke masjid, di padang.
Ambil peluang lah berkawan, ambil peluang lah berdakwah, baiklah dengan orang. Pula halau. Akhirnya kami semua terpaksa cari tempat lain. Alhamdulillah, kami jumpa sebuah gereja. Di belakang gereja tu ada padang. Kita pun pergi jumpa. Saya gunakan padri, dia dipanggil pastor. Protestan tu dia ketua, dia tak ada nama padri, dia panggil pastor. Atau ingat, tak boleh ingat pastor, ingat plaster. So saya gunakan padri supaya orang sini sana nak faham. So kita pun minta kebenaran daripada padri itu. Boleh tak kami nak minta kebenaran nak main di padang gereja ni? Itu padri jawab, you are most welcome. Tengok pendekatan masjid dengan gereja. Dan masjid tu, gereja tu, padri tu benarkan kita main di padang gereja tu. Pagi, petang, malam, suka hati kamulah nak main. Dan dia benarkan kita tidur dalam gereja tau. Siap. Macam-macam. So kita main. Kadang-kadang bola kena cermin, pecah. Itu padri tak ada marah. Dia kata tak apa, nanti kita ganti. Kena spotlight pecah, tak ada marah punya, nanti kita ganti. Kalau orang bukan Islam main bola kat sini, kena cermin ni pecah, macam mana? Halo? Apa akan berlaku? Nanti saya ganti. Tak betul, teruskan main. Oh tak apa. Saya tak tahu apa akan berlaku. Betul? Tak tahu mereka boleh keluar tak daripada masjid ini. So bukan saja itu, setiap kali selepas main bola, padri itu akan sediakan makanan dan minuman untuk kami dan duduk bersama-sama dengan kami. Orang-orang tanya khabar, tanya keluarga, dan sering kali ingatkan kita jaga mak bapak baik-baik, belajar rajin-rajin, pastikan masa depan kamu lurus, peluang terbuka kalau pelajaran kamu bagus. Dan dia offer kami, kalau sesiapa yang perlukan tuition, datanglah ke sini. Kami sekian-sekian hari, sekian-sekian masa ada tuition, and it's free of charge. Kita masjid ni buka lah, ada tuition tak kasih orang bukan Islam. Masuk pun tak boleh kan. Tengok pendekatan mereka. Selepas berbulan-bulan, banyak cermin dah pecah, spotlight dah pecah, makan minum dah sudah banyak makan dan minum free punya. Kita semua ni dah terhutang budi. Barulah datang padri dia datang cakap dengan kami, minggu depan nak jemput kami semua masuk ke dalam gereja. Sebab kami akan, dia kata mereka akan menyambut Christmas. Seorang kawan saya tak selesa, dia tak nak pergi. So dia cakap dengan padri tu, we are not Christians, we are Buddhist. Ya, kita bukan Kristian lah, kita beragama Buddha. So itu padri pun jawab, don't worry, this is the house of God. Ini rumah Tuhan. It's for everyone, because God love everyone. You pernah dengar tak Ustaz cakap begitu? Halo? So kami suka tak suka terpaksa pergi sebab terhutang budi. Kalau tak pergi nanti tak benarkan kita main bola. So kita pun pergi. Kebiasaannya kita pergi gereja masuk pada pintu belakang, pintu kecil, sebab nak main bola aja. Tapi kali ini nak masuk ke dalam gereja kena masuk pada pintu depan. Dia punya gate besar. Kita pun pergi, kita nak masuk. Christmas Day tu, pagi-pagi tu kita pergi, semua terpaksa pakai smart. Sebab dia kata ada hadiah boleh pilih. Yang saya rasa amat-amat tertarik, terharu dengan apa yang padri buat adalah dia tunggu di gate besar tu, dia tunggu kat gate tu. Dengan ketua-ketua gereja tunggu kat gate dan dia jemput satu persatu. How are you, Lim? Nice to see you here. Nice. Dia akan salam kita, cakap, dia kata jemput kita masuk ke dalam gereja. Tunggu kat gate tu. Saya dah masuk Islam 20 tahun. Pergi ceramah, bukan di Malaysia, satu dunia saya pergi ceramah. Tak pernah penganjur tunggu saya kat gate. Malahan saya masuk ke dalam masjid, saya kena cari itu penganjur siapa. Coba cara mereka layan, cara mereka dakwah. Bila masuk ke dalam gereja, tak tahu nak cakap macam mana. Saya rasa suasana ada macam ni lah. Suasana dia sangat-sangat ceria, sangat-sangat memang
Sedap, seronok. Muka-muka orang sana tu, muka 20 sen tak ada. Muka pecah rumah tak ada. Muka orang hutang duit tak bayar tak ada. Muka semua, how are you? My name is so and so. What is your name? Seronok. Come let's sit together, come. Wah, orang datang semua dia layan, orang tu layan. Selain pada doa, nyanyi lagu, yang paling best khutbah dia. Sangat seronok. 30 lebih tahun dulu saya dengar, sampai hari ini saya boleh ingat khutbah tu. Kenapa? Sebab khutbah mereka tak cakap hukum hakam punya. Mereka banyak cakap apa? Storytelling. Beritahu cerita, cakap cerita. Cerita senang nak ingat. Lepas tu dia bagi tahu pengajaran daripada cerita tu satu persatu tu. Kita senang nak ingat. Majoriti ceramah mereka cerita, storytelling. So ceramah dia sangat berkesan. Orang got motivated. Tapi saya dah masuk Islam 20 tahun. Tiap-tiap Jumaat pergi solat Jumaat. Maaf cakap sikit boleh. Nak cari satu kali solat Jumaat dan ceramah yang boleh pakai, sorry bahasa saya bahasa Melaka, yang boleh pakai, susah. Kadang-kadang maaf cakapnya, tak tahu apa yang di tengah merepek. Kenapa? Baca teks, tak tahu baca apa. You masih ingat lagi tak? 2 minggu yang lalu solat Jumaat, tak payah bagi tahu apa isinya. Bagi tahu saya apa tajuk dia. Selepas solat Jumaat, bila kita dengar khutbah, kita rasa excited tak? Kita motivated tak? Kita fully charged tak? Kalau bukan kerana wajib, saya tak akan pergi solat Jumaat. For me, you're wasting my time. Maaf. Tengok cara-cara orang bagi khutbah. Pilih dengan cerita, solat bila sudah khutbah, makan, pilih hadiah. Wah, dia punya fellowship tu sangat-sangat cantik. Dia punya fellowship tau, berkawan, bincang, ada usrah dan sebagainya. Kenapa saya cakap begitu? Saya rasa kita masjid dan surau di Malaysia hari ini kurang mesra. Baru-baru ni saya uruskan beberapa kes murtad. Salah satu perempuan tu, dia sudah pergi gereja 2 tahun dan murtad 2 tahun, mak bapak pun tak tahu. Bila dah tahu, sudah lambat. Bawa jumpa saya. Saya terpaksa bagi counselling, bincang dengan dia. Bila saya tanya dia salah soalannya, kenapa kamu boleh tertarik kepada agama Kristian? Dia cakap satu perkataan, love. Saya kata, tak jumpa love dalam Islam ke? No. Pergi mana-mana, kalau pakai tak elok sikit aja, orang akan tuduh. There's no love, it's all hukum. Mana satu agama yang lebih Islamik sebenarnya? Masalah kita hari ini, kita kurang menunjukkan Islam yang sebenar. Macam mana Nabi layan orang, macam mana Nabi berdakwah, macam mana. So bila kita pergi gereja, akhirnya kita sangat selesa dengan pendekatan gereja tu. Tiap-tiap minggu pun bagi 90% masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Nasib baik saya masuk Islam. Kalau saya tak masuk Islam, saya mati dalam kekufuran, siap satu orang Melayu di kampung saya, kat sekolah tu, orang yang saya kenal siap di semua. Saya akan saman kamu di padang mahsyar nanti. Kurang asam betul, tahu Islam kamu cakap dengan orang. So dengan pendekatan macam ni lah, ramai orang tertarik kepada agama Kristian. Bukan kerana akidah ke, bukan kerana kitab dia ke, tidak. Pendekatan mereka. Saya tak tahu imam masjid di sini dengan ahli jawatan penguasa masjid sini, kita ambil tahu tak tentang setiap orang karya di sini, berukasa di sini. Kita ambil tahu tak ramai yang jauh daripada agama Islam. Kita pergi ajar tak? Kita buat kelas kita menarik tak? Kelas kita ni
Orang-orang rasa best tak? Kalau tidak, kita kena buat sesuatu lah. Sebab masjid ni bukan sekadar untuk solat saja. Tempat menuntut ilmu masjid, tempat buat perbincangan masjid, tempat buat kajian masjid, tempat berhujah masjid. Tapi malangnya masjid ni biasanya sama ada solat ataupun solat jenazah. I don't know. Peringkat kedua, peringkat ketiga, macam mana saya boleh tertarik memeluk agama Islam? I punya turning point saya kepada Islam adalah selepas saya, masa tu saya sudah lost. Masa tu one time saya lost sedikit, saya pun pergi ke disco. Tengok muka disco lah. Saya pergi disco, saya jumpa seorang haji. Haji tu kerja dalam disco. Apa pasal? Tak boleh? Memang dia kerja dalam disco. Tapi saya kawan dengan haji tu. Haji tu bagus, walau kerja disco dia tak minum, dia tak kacau perempuan. Tapi haji ni lah yang memperkenalkan Tek Ahmad Didat berdebat dengan Jimmy Swaggart kepada saya. Walaupun dia kerja tempat macam ni, tapi dia berdakwah tak? So di situlah, bila saya tonton Tek itulah, this is my turning point. This is a turning point for me. Tek itulah yang buka minda saya. Saya tak pernah dengar kecacatan, kelemahan, kebatilan dalam kitab Kristian Bible. Bila dengar debat itu, terkejut bro. Kenapa? Sebab apa tidak bila berdebat dengan Jimmy Swaggart bukan pastor sebarangan. He is the macam dia kata paling popular punya pastor di dunia tahun 80-an. The most influential pastor in the world pada masa itu. Tahu tak, sekali ceramah dia, setiap kali dia punya Sunday worship. Boleh faham tak Sunday worship tu apa? Dia punya ahadnya sembahyang tu, tempat dia tak tahu berapa, saya tak tahu berapa besar lah, sangat besar lah, sangat ramai orang. Yang dia ada tempat untuk helikopter landing punya. Tahu tak, orang yang datang semua kaya-kaya punya, dan orang bagi duit tu tiap-tiap kali collection. Tahun 80-an dia punya collection, mengikut laporan Amerika Syarikat punya report, dia punya collection setiap kali sekurang-kurangnya 2 juta US dollar. You boleh bayangkan berapa banyak wang dia ada. Dan Ahmad Didat berdebat dengannya. Dan Ahmad Didat bila berdebat, tajuk dia adalah Is the Bible God's Word? Adakah Bible tu kalam Allah? Ahmad Didat bagi hujah, Bible bukan kalam Allah. Pertama, Bible banyak berubah. Artinya Bible yang ada, yang asal tidak wujud. Yang ada sentiasa berubah. So mana satu yang betul? Kalau kalam Allah tak mungkin berubah. Betul tak? Dia kata Bible banyak kecacatan, kelemahan, banyak cerita mengarut, banyak percanggahan, banyak cerita semua mahram, banyak cerita lucah, banyak kelemahan tulisan manusia. Kita baca boleh nampak kelemahan manusia, dan macam-macam lagi. Nak saya bagi contoh ke? Boleh? Yang nak power punya tu biasa. Yang buat saya menolak kitab tu adalah konsep ketuhanan. Kenapa? Bila baca Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 and 3, dalam Bible tu sebut God create the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam, kita bagi dalam azam dulu ya.
Okey, laju sedikit. Bila saya baca Bible tu, Genesis chapter 2 verse 2 and 3 tadi disebut tentang, dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Dalam Bible 6 hari ni 6 days. Tapi dalam Quran digunakan yaum. Dia bukan 6 hari. Ada dua maksud. Satu sama ada 6 hari ataupun 6 jangka masa. Quran bila sebut tentang ciptaan alam 6 jangka masa. Dan kalau kita tanya saintis, berapa lamakah alam ini dicipta? Dia kata makan 13 hingga 15 bilion tahun. Maksudnya apa yang disebut dalam Quran tak bercanggah dengan sains. Bible confirm bercanggah sebab dia kata 6 hari. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Hari yang ketujuh Tuhan berehat. Penatlah. Mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Nah, ini yang buat saya tak boleh terima sebab ini tak power. Tuhan ni mau rehat. Setiap kali cipta apa mau rehat. Lepas tu baca lagi Genesis chapter 6 sama 6. Dalam Bible disebut, and God regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Dan cipta ayah silap. Maksudnya Tuhan dia, konsep Tuhan dia bukan Tuhan yang maha mengetahui. Konsep Tuhannya, boleh faham tak? Dah buat sesuatu, ayah boleh menyesal. Dia tak tahu apa yang akan berlaku. Nah, salah satu ayat dalam Bible, kita boleh lihat jelas-jelas tau tulisan manusia. Ini bukan daripada Tuhan dia. Tak mungkin daripada Tuhan. Kalau ada peluang, balik rumah baca Genesis chapter 21. Ceritanya mula dengan chapter 16, chapter 17 lah. Dia cerita tentang Ibrahim AS. Ibrahim AS sampai usia tua tak ada anak. Mula-mula dia mempunyai seorang isteri aja. Siapa namanya? Sarah. Betul? Kemudian Sarah mengambil pembantu rumahnya, jadikan isteri kepada suaminya. Sarah, kemudian Hajar. Betul? Sarah, Hagar. Dalam Bible English pakai Hagar. So pada usia 86 tahun Ibrahim AS, tiba-tiba isteri keduanya Hajar telah melahirkan seorang anak lelaki, namanya Ismail AS. Kemudian usia dia 99 tahun, dekat 100 tahun, isteri pertama tiba-tiba melahirkan seorang anak untuk dia, namanya Ishak AS atau Isaac. Usia antara Ismail AS dengan Ishak AS beza berapa? 14 tahun. Dan cerita yang tadi saya sebut tadi, Genesis chapter 21 verse 14 to verse 17 tu, ayat itu dia ceritakan tentang Sarah telah habis menyusu Ishak AS. Mengikut semua tafsir Bible mengatakan bahawa Ishak pada masa itu sudah 2 tahun. Kalau Ishak 2 tahun, Ismail 16. Tapi cerita yang kita baca tu, dia kata sebab Sarah mula jealous. Dia kata dia rasa Ismail AS banyak bully Ishak AS. So dia suruh suami dia Ibrahim AS halau mereka berdua. Maka pada pagi itu Ibrahim AS ambil sedikit makanan dengan sebotol air, diberikan kepada Hajar dengan Ismail AS.
Okey, dan dia letak bayi tu di atas baunya. Salah. Ini bagi bau, belakang panggil apa? Tengkuk. Okey, tak kisahlah kalau English kata shoulder or his back, tak kisah depan ke belakang, tak kisah. Yang si pengarang ni dah lupa lah, Ismail alaihissalam bukan 2 tahun, dia 16. Mana ada orang dokong anak dia 16 tahun jalan di padang pasir. Dan ayat tu tulis sebut lagi apa tau? Bila makanan air dah habis, Hajar letak Ismail alaihissalam di bawah pokok, sebab dia tak sanggup nak lihat anak dia mati. Maksudnya dia memang budak lagi. Ini membuktikan apa? Kalau kalam Allah, mana boleh ada kelemahan manusia di situ. Dan banyak lagi lah. Kalau bagi saya 2 hari pun tak habis cakap. So, bila dah tengok semua ni, buat saya, oh no, ini kitabnya bukan kalam Allah. Konsep ketuhanannya pun tak betul. Maka saya terpaksa tinggalkan agama Kristian. Saya tak tahu nak buat apa dah. Tapi yang bagi saya kekuatan untuk nak kaji, sebenarnya bagi saya tak ada agama lagi dah. Sejak kecil saya memang tak suka Islam sebab layanan tu. Boleh faham ke? Tapi disebabkan Ahmad Didat punya hujah yang begitu meyakinkan, yang buat saya ni, meyakinkan saya ni untuk, why don't I just try, cubalah kaji Islam, tengok apa itu Islam. So saya kaji Islam ada 4 peringkat. Pertama, saya beli buku-buku Islam dulu. Macam-macam buku saya beli. Saya beli terjemahan Quran, beberapa terjemahan Quran, English translation. Dan saya beli tafsir Quran. Saya beli Sahih Bukhari. Bukan beli bridge, saya beli complete set dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah. Saya beli buku-buku Kitab Al-Um. Saya beli buku Contemporary Fatwa Nabi Yusuf Qadawi. Saya beli buku-buku fiqh Said Sabit. Saya beli buku-buku usul Profesor Muhammad Qasim Kamali. Saya beli Ibn Ashur. Saya beli buku-buku Maqasid Syariah, Jashid Audah. Macam-macam buku saya beli. Tip-tip pun beli. Ada buku-buku yang saya baca tadi kat rumah. Ini baca sebahagian je. Lepas baca peringkat pertama, sebab nak faham Islam mesti mau ada buku. Tak boleh dengar orang cakap. Cakap ni kadang betul, kadang salah. Kadang-kadang tambah gula, garam, Ajinomoto. Susah. So saya, peringkat kedua, saya mula baca, mula buat kajian dan pergi cari pakar-pakar untuk bincang. Tapi saya amat, mungkin saya tak ada, bukan rezeki saya lah, tak dapat jumpa pakar-pakar agama Islam. Yang orang bawa saya pergi jumpa tu, kebanyakannya dia kurang hebat. Bila saya tanya soalan, mereka akan jawab wallahu alam bisawab. Jawapan tidak meyakinkan saya pun tak faham apa maksud. So saya terpaksa belajar dengan ulama-ulama yang terkemuka di dunia, pakar-pakar dalam bidang perbandingan agama, Quran, hadis dan sebagainya. So saya belajar dengan pakar-pakar. Faham tak pakar-pakar? Semua faham? Tanya sikit boleh? Mu'alaf tanya. Nak faham Quran tanya siapa? Ini Melayu ke India? Cakap faham. Nak faham Quran tanya mufassir, mufassirun, orang yang pakar dalam tafsir Quran. Dah faham hadis tanya muhadis. Dah faham fiqh tanya ahli fiqh. Dah faham usul fiqh dan maqasid syariah tanya mujtahid, tanya mufti. Maksud saya nak belajar Islam, saya pergi tanya pakar. Kita tanya pakar tak belajar Islam? Kita kenal tak siapa pakar dalam bidang itu? Berapa pakar yang you kenal? Berapa kerap kali tanya soalan kepada pakar? Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat nombor 7, fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Allah kata kalau kamu nak tanya sesuatu, bukan tanya orang yang ada ilmu, tanya yang pakar. Berapa kerap kita tanya pakar? Bukan tanya satu pakar. Saya akan tanya beberapa pakar dalam setiap bidang untuk memastikan apa yang saya belajar itu betul dan tepat. Itu cara saya belajarlah peringkat kedua. Peringkat ketiga,
Walaupun saya belajar dengan pakar, saya percaya bila masa berubah, hujah berubah. Jawapan kena cari lebih baik. So saya akan berterusan buat kajian. So saya ni macam researcher. Saya akan continue buat kajian. Dan memang betul, setiap kali bila saya buat kajian, selepas beberapa tahun saya dapat jumpa jawapan yang lebih baik. Akhirnya yang pakar-pakar yang ajar saya sebelum ini, bila ada isu aja mereka akan cari balik saya, minta saya macam mana you jawab. Peringkat yang ketiga, satu lagi. Peringkat yang ketiga ni bagi saya sangat penting. Untuk seseorang tu nak maju ke depan, nak berjaya dalam Islam, dia kena banyak buat kajian. Boleh tanya sikit tak? Mu'alaf mau tanya soalan. Senangnya soalan tu. Tahun lepas hingga sekarang, berapa banyak ilmu yang baru kita belajar daripada Quran? Tak ingat, tak apa, banyak sangat. Berapa banyak ilmu yang kita belajar setahun lepas? Berapa banyak ilmu yang kita belajar daripada kesilapan kita? Wow, langsung tanah. Masya Allah, very good. Tapi saya lain. Saya banyak buat silap. Walaupun saya dah Islam, saya buat kajian, kadang-kadang saya lalai. Kadang-kadang saya degil. Orang muda kan. Tapi saya sangat suka orang. Saya suka orang tegur saya. Saya suka orang betulkan saya. Saya suka orang hantam saya. Di depan halayak ramai, no problem. Depan kamera, no problem. Sebab saya nak belajar. Sebab saya tahu saya ini memang lemah manusia. Banyak kesilapan. Tahun lepas saya kena 2 kau-kau. Tahu tak kau-kau? Pernah minum kopi kau tak? Saya dengar satu ceramah tau kat YouTube. Seorang ustaz yang sangat popular. So dia cakap, wow. Dia bagi sebuah hadis sangat cantik, sangat meyakinkan. Syoknya saya pun tiu ambil hujah dia, pergi bagi ceramah. Saya masuklah cerita tu. Tiba-tiba seorang sahabat saya kata, Brother Lim, tadi Blim cerita tadi tu, Brother Lim ambil dapat daripada mana? Saya cakap daripada ustaz tu. Brother Lim dah check belum? Bila orang tanya dah check belum, saya dah tahu something wrong. So saya asyik got problem ke? Dia kata yes. Asyik what's the problem? Dia kata hadis palsu. Man, takkanlah ustaz macam ni berhebat gunakan hadis palsu. So saya tunggu dulu, saya balik check, pergi tanya pakar-pakar hadis. Rupa-rupanya memang palsu. Nak tahu tak apa hadis tu? Halo? Biasa dengar tak orang cakap hadis ini? Nabi Muhammad SAW selalu pergi ke pekan Madinah, suap makanan seorang lelaki Yahudi yang buta. Biasa dengar? Itu hadis palsu. Tapi diceritakan macam hadis sahih. Tahun lepas solat Jumaat, aduh, saya tak tahu orang tulis skrip macam mana. Saya orang biasa salah mungkin lah. Ustaz-ustaz pakar-pakar pun boleh buat begitu. Yang saya tak ada kat sini minggu lepas. Sahabat saya dekat KL ke Selangor? Kita dah tahu cerita tu lah. Tahu tak macam mana saya, sebenarnya kalau kita gunakan otak sikit saja, fikir sikit saja, kita tahu itu palsu. Kenapa? Sebab salah satu sifat Nabi adalah apa? Tabligh. Apa maksud tabligh? Menyampaikan. Takkanlah Nabi suap buta tu, siapa tak cakap, tak kenakan Allah kepada dia, no way lah. Itu bercanggah dengan sifat Nabi. Sifat Nabi menyampaikan. Takkanlah suap tak cakap orang buta, mana tahu siapa. Ini satu. 3 bulan lepas kena satu round lagi. Ini paling berat sekali. Kenapa? Sebab saya dah cakap cerita ni 20 tahun. Dan saya sudah salah 20 tahun. Saya sudah fitnah Nabi 20 tahun. Tapi apa boleh buat? Ustaz-ustaz yang saya belajar semua cakap begitu.
Salahkan saya, salahkan mereka. Tak boleh salahkan dia. Saya sendiri kena pergi cek dulu. Don't take things for granted. Apa yang popular orang cakap tak semestinya betul. Saya tak cek. Ini salah saya. Saya silap. So anak murid saya tegur saya, Lim, tadi you cakap tu tak betul. Saya tanya, mana tak betul? Dia terangkan. I say impossible. It's impossible, dia kata. What I learned, dia tunjuk. Balik I check, memang betul, saya salah. Tak pernah terfikir boleh salah. Saya terima kasih kat dia, minta maaf kepada orang yang saya pernah cakap. Nak tahu cerita apa? Tapi dengan satu syarat, semua kena jawab kuat-kuat. Nak ke tak nak? Janji tau. Dalam masjid lagi. Isteri Nabi Muhammad SAW, kebanyakan yang muda ke tua? Itulah yang saya faham, 20 tahun. Isteri Nabi semuanya muda, satu saja tua. Kita faham? Semuanya tua, dua aja muda. Betulkah? Sebab kita kena tipu satu perkataan, janda. Di dunia ni janda semua 50 tahun ke atas. Tak payah percaya saya cakap. Saya dah cek, tanya pakar-pakar. Kalau you jumpa, kalau you ada bukti, buktikan saya salah, silakan. Saya cek kitab Fathul Bari. Adalah handphone saya pernah lepas ni jumpa saya lah. Nak buktikan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita tak cek, kalau kita tak boleh ditegur, kita buat iblis syaitan gembira. Orang sini boleh tegur tak? Mu'alaf tegur. Adakah siapa yang mau cakap, lu mu'alaf man, apa lu tahu? Kalau kita tak boleh ditegur, orang putih kata tak boleh di undo and unlearn, you make the syaitan, iblis very happy. You jadi gang dia. Kenapa? Iblis syaitan ni tak heran tau. You minum arak ke, tidur perempuan ke, makan babi ke, main judi, dia tak heran. Sebab semua orang Islam tahu haram. Setuju tak? Suatu hari nanti kemungkinan kita akan bertaubat. Yang dia paling suka adalah kita buat sesuatu yang kita ingat ini sunnah Nabi dan tak boleh ditegur. Maka kita akan amalkan sesuatu yang salah, yang bukan sunnah Nabi sampai kita mati. Maka kita akan sesat selama-lamanya. This is what iblis syaitan nak kita jadi begitu. Sebab itulah saya selalu jumpa kawan, saya akan minta kawan tegur. Kita sini ada tak? Ada. Saya pergi mana-mana tabung duit banyak. Tabung bagi komen tak ada. Adakah suggestion box? Ada kat sini? Masya-Allah. So you be the first one lah. Congratulations. Tanya. Alhamdulillah. So, ini peringkat ketiga, last. Saya terpaksa cut lah, masa sudah lewat. Peringkat keempat, sebelum saya masuk Islam, saya fikir lihat balik dalam hidup saya. Dalam agama BTC, terpaksa ikut mak bapak, bukan pilihan saya. Masuk agama Kristian kerana akhlak mereka, bukan kerana ajaran kitabnya. Bila saya buat kajian, saya jumpa kebenaran dalam Islam. Saya baru tahu, rupa-rupanya Islam ini, bila you kaji, sangat berbeza dengan orang Islam apa yang mereka buat. Islam cakap ini, kadang-kadang orang Islam buat yang lain. So Islam ni dia kena amalkan Islam berdasarkan kajian, berdasarkan ilmu. Tak boleh ikut-ikutan. Islam bukan agama keturunan, Islam bukan agama ikut-ikutan. Islam agama ilmu. No knowledge, no Islam. Saya mintalah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak mengingati diri saya dululah, dan juga ingati muslimin muslimat. Cukuplah kita dalami Islam. Kita dalami Islam blur. Cukuplah. Boleh tak mulai hari ini kita belajar Islam, kita kaji segala apa yang kita buat dengan ilmu. Bincang ilmu, cari nas, bincang dengan pakar. Jangan berhentilah daripada cerita
melabelkan dia. Bila kita keluarkan perkataan, satu perkataan labelkan seseorang, kita sebenarnya berpecah belah dengan dia. Kita tak boleh setuju dengan dia. Betul ke tak betul? Allah berfirman dalam Quran, dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Allah suruh kita peganglah tali Allah dan jangan berpecah belah. Kita ni sangat suka berpecah belah. Allah suruh peganglah tali Allah, jangan berpecah belah. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 159. Allah berfirman yang bermaksud bagi mereka yang berpecah belah, Allah kata golongan ini tak ada urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. You got nothing to do with Allah. Kita sepatutnya cuba menyatu padukan. We supposed to be united. Kita sepatutnya tegur menegur, bincang secara ilmiah. Ego tu simpanlah. Kalau nak maju, kalau orang tegur saya akan dengar. Oh ya ke? Salah kat mana? I see. Boleh tak bagi masa saya balik cek? Kita bincang. Bukan orang tuduh. Lu tahu siapa? Lu tahu apa? Punya ulama pun saya cakap tu. Lu siapa? Kalau kita start macam tu, dia kena dengar kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Yang penting bukan siapa cakap, yang penting apa yang dia cakap. Fakta ke tak fakta? Bukan siapa yang cakap, berapa tebal, hebat, berapa tebal serban dia, jubah dia, janggut dia, berapa banyak tinggi dia belajar. No. It's not that issue. Issue dia cakap fakta ke tak fakta. So saya minta lah, kalau ada peluang, kalau boleh kurangkan ceramah, banyakkan khusus. It's not ceramah. Ceramah bagi kesedaran, khusus bagi kita faham setiap perkara dalam Islam secara systematic, organized, and we understand the discipline, understand Islam dengan betul. Saya tak tahulah, budaya di Malaysia sangat berbeza dengan budaya orang barat. Orang Malaysia ni kalau usia 50 lebih, dia sudah kata, oh Ling, itu semua ni bukan tugas kita. Saya sekarang ni sudah dekat kat kubur. Saya hanya nak beribadah aja. Itu tak Yusof Estes. Pernah dengar tak Yusof Estes? Masuk Islam 50 lebih tahun. Pergi mengaji, pergi belajar bahasa Arab, pergi belajar Islam, pergi berdakwah satu dunia. Begitu tua, 70 lebih tahun bergerak lagi. Kita saya doakan semoga saya mati dalam perjalanan bila saya buat dakwah. Saya bukan nak beribadah sampai saya mati. Sebab kita ada tanggungjawab lain yang Allah telah amanahkan kita. Nabi telah amanahkan kita menyampaikan risalah Islam. You tak risau ke orang-orang Islam yang jauh daripada agama? You tak risau ke orang bukan Islam yang jauh daripada Islam, tak tahu Islam? Kita akan didakwa, orang akan saman kita, Allah akan soalkan kita. Macam mana kita nak jawab? Kadang-kadang saya tak tahu kenapa kita beribadah tu bagus, tapi kita ada tanggungjawab lain. Okey lah, kamu cakap banyak lagi lah. Ada orang nak tanya soalan ke? Nak betulkan saya, silakan. Boleh cakap hayat ramai, saya tak kisah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alhamdulillah, habis kerja saya. Tapi sebelum itu, untuk pengumuman boleh tak saya announce beberapa perkara. Yang pertama, insya-Allah bulan Julai sampai Disember, di tempat saya, Wangsa Maju, office saya, ada khusus Diploma on Islamic Study dalam bahasa Melayu. Artinya, sesiapa yang nak belajar Islam mengikut silibus turutan dan sebagainya, digalakkan untuk daftar khusus itu. 6 bulan, ada lebih kurang 64 kelas. Setiap 2 minggu sekali, dua kali seminggu. Okey. Khusus tu setiap kali 2 jam, 8.30 10.30 malam. Okey. Bayarannya 1,500. Untuk siapa-siapa yang minat boleh daftar dengan sahabat saya di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada projek baru dipanggil Careline, dipanggil Get to Know Islam Careline. Dan kami telah buat, nak beli stiker dekat belakang, kami telah buat signboard ya. Target dia 100 signboard yang besar.
8 kaki, 4 kaki akan diletak di merata Klang Valley, mula dengan Klang Valley itu keseluruhan Klang Valley, supaya orang Islam, orang bukan Islam boleh telefon untuk nak mengenali Islam. Hari itu saya post dalam Facebook saya post nak share kepada rakyat Malaysia, minta siapa-siapa yang nak mengenali Islam, nak faham Islam boleh telefon saya. Dan saya dapat orang, baru post sekejap, seorang perempuan telefon dan dia cakap memang dia nak kenal Islam tapi tak tahu mana mau cari. So saya buat appointment dengan dia, jumpa dia dan cakap dengan dia kat kedai makan dia. Alhamdulillah dia memeluk agama Islam. So point itu galakkanlah, promotekan, ajak kawan-kawan telefon. Kalau you tak boleh cakap, you suruh orang telefon, bolehkah? Itu pun susah. Tak apa, tak payah buat. Sebab kami nak buat signboard yang banyak, makan belajar yang besar. Kami mempunyai staff yang akan uruskan semua tu. Sesiapa yang ingin nak sokong projek kami, silakan boleh ambil ini. Khusus untuk asas dakwah yang ini, asas dakwah kami ada khusus 19, 20 hari bulan Mac bulan depan, Sabtu dan Ahad, 8.30, 5.30. Minat dan datang. Ada bayaran RM30. Makan 6 kali. Apa saya? Mahal kan? Tak mampu bagi tahu, kami bagi free. Okey. Halo. Nah, siapa yang minat daftarlah. Kalau tak boleh datang pun sponsor lah satu orang, kita boleh ajak mualaf ke budak universiti yang tak mampu ke, kita bagi dia datang. Dan satu lagi, sorry banyak mau announce. Satu lagi, kami setiap 3 bulan akan bagi bantuan kepada keluarga yang susah. Klang Valley, keluarga kami sudah ada 60 hingga 100 keluarga. 60 dah tetap, 40 kita masih lagi filter. Keluarga-keluarga yang gaji yang 1,000 lebih, 2,000, mereka hidup keadaan yang susah. Dan kami tiap-tiap 3 bulan akan hantar makanan sekurang-kurangnya, asas makanan RM200 kepada setiap keluarga. Dan saya minta kalau sesiapa di sini ada kenal orang yang keluarga yang susah, bagi nama, bagi phone number, bagi alamat dan sebagainya, supaya kami boleh hantar makanan kepada mereka. Bantuan setiap 3 bulan. Kedua, konsep kami ini bukan bagi makanan saja. Orang putih kata feed the body, feed the soul. So kita bagi makanan dan kita ajak mereka, anak-anak khusus semua, bagi anak mereka semua latihan free, dan kita akan bagi allowance kalau mereka datang. Siapa yang nak sokong projek ni, setiap 3 bulan. Dan last kali, ada beberapa tulisan saya. Siapa-siapa yang nak tengok, boleh tengok kat belakang. Saya rasa saya tak nak promote banyak, saya bagi tahu satu aja tentang buku ni, Purple, 7 persoalan mengenai agama Kristian. Nak dakwah Kristian hari ini, we have to do something now. Kita kena belajar agama Kristian untuk dakwah kat dia. Kalau tidak, anak-anak kita bila dah kenal, bila dah ada murtad, baru nak jumpa saya memang susah. Just past few months, berapa kes dah datang jumpa saya. Itu yang jumpa saya, mak bapak bawa jumpa saya. Dan dalam buku ni, kalau you ada kawan Kristian, bagi dia baca lah. Sudah, tolong baca, tolong cekkan, tengok sahih ke tak sahih. Dan dalam buku ni ada beberapa perkara yang kita orang Islam keliru. Contohnya pertama, salah sila Nabi yang ada di Malaysia salah, melainkan masjid negara. Masa saya kaji, saya betulkan 25 kesalahan. Yang paling ketara adalah salah sila Nabi Isa alaihissalam. Sebab kita ikut Kristian punya Bible punya. Itu yang saya marah. Sebab kita tak kaji, tak tahu salah kat mana, hantam saja. Kedua, iblis asalnya siapa? Jangan jawab. Ramai tak kita faham iblis asalnya malaikat Azazil? Ramai tak faham itu? Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Kristian. Dalam Islam, iblis datang dari golongan jin, kanal minal jin. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 50. Jin dicipta dengan api, malaikat dengan cahaya. Dua makhluk yang berbeza. Kita keliru, kita tak ikut ajaran Kristian, Israeliat dan lain-lain. Saya galakkan, tengoklah, InsyaAllah. So itu saja, tak ada soalan ya? Okey, kalau tak ada, saya berhenti sini dan saya minta maaf sekiranya saya terkasar bahasa. InsyaAllah rezeki jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa sekali lagi. InsyaAllah malam ni tazkirah ringkas sedikit, iaitu tentang perbandingan agama. Biasa dengar tak perkataan perbandingan agama? Biasa dengar ya? Dan perbandingan agama juga adalah satu subjek yang diajar di universiti Islam. Mereka dinamakan sebagai Muqaranatu Adyan, itu perbandingan agama. Dan malam ini kita akan bincang sedikit tentang perbandingan agama, InsyaAllah. Dan sebelum saya mulakan, boleh saya tanya sedikit dulu ke? Boleh, InsyaAllah. Tahu tak tokoh Melayu yang paling awal yang menulis buku perbandingan agama di Malaysia? Tahu tak siapa? Ada kenal tak siapa? Tak ingat lagi. Salah satu yang paling awal, okey, tokoh Melayu di Malaysia yang menulis buku perbandingan agama adalah Tuan Guru Ning Aziz Nikmat. Orang Melayu tak tahu boleh dimaafkan, sebab Tun Mahathir Mohamad telah kata Melayu mudah lipah. Tapi kalau orang PAS tak tahu, fail. Tuan Guru Ning Aziz telah menulis sebuah buku dekat 38 tahun yang lalu. Tajuk tu lebih kurang kenapa dia tidak memilih agama Kristian. Dan doa-doakanlah, kalau tahun ini saya ada masa, insyaAllah saya akan ulas buku dia, dan mungkin masyarakat di Malaysia berpeluang untuk baca tulisan dia. Tapi saya akan ulas, cantikkan, kembangkan tulisan buku itu. Okey, cakap Malaysia, kita ni tak mahir. Orang Malaysia lebih pandai international punya, betul tak? Siapakah tokoh international dan dunia ni yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama yang kita kenal dia? Sheikh Ahmad Deedat. Wow, semua kenal guru saya, banyak bagus ya. Dia guru pertama saya, Sheikh Ahmad Deedat. Saya setuju, dia adalah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama zaman elektronik, zaman yang ada kamera yang boleh rakam dan kita boleh tonton ulang-ulang, betul? So Sheikh Ahmad Deedat memang sangat hebat, tokoh yang paling hebat zaman elektronik. Tapi saya nak tanya, macam mana Ahmad Deedat boleh jadi hebat? Padahal dia hanya mempunyai kelayakan akademik dia hanya darjah 5 atau 6 saja. Artinya dia hanya pergi sekolah belajar sampai darjah 5 atau darjah 6 saja. Macam mana dia boleh jadi hebat? Siapa guru Ahmad Deedat? Di manakah Ahmad Deedat dapat ilmu perbandingan agama itu? Siapa di sini kenal guru Ahmad Deedat? Lupa lagi? Atau orang di sini tahu jawapan tapi merendah diri? Guru Ahmad Deedat, macam mana dia boleh dapat ilmu ini? Saya bagi cerita sedikit. Ahmad Deedat sejak kecil lagi, bapa dia sudah berhijrah ke South Africa, Durban. Bapa dia telah migrate, berhijrah ke South Africa, Durban. Dan pada usia dia 9 tahun, bapa dia telah beli satu tiket. Masih ingat lagi tak dulu-dulu sebuah lagu dipanggil One Way Ticket? Zaman kita. Okey, so bapa dia beri dia one way ticket daripada India ke South Africa, Durban. So dia pun berhijrah ke South Africa. Sejak itu dia telah mula bekerja di Afrika. Dia bekerja sebagai storekeeper, jaga store lah, kedai buku, jaga store. Tapi masalahnya bila dia kerja store tu, hari-hari Christian missionary akan datang ketuk pintu.
masuk ke dalam kedai buku dia. Dia tahu kedai Islam kan. So dia tanya dia, are you Muslim? Dia kata yes. Dan Kristian missionary tanya dia, who is better? Is Muhammad is better or Jesus is better? Siapa lebih hebat? Muhammad SAW lebih hebat ke Isa AS lebih hebat? So dia tanya kepada Ahmad Didat. Ahmad Didat tak tahu jawab lah. So Kristian pun tanya. Dia bagi contoh. Dia kata Isa AS dilahir secara mukjizat tanpa bapa. Tapi Muhammad SAW dilahirkan ada mak ada bapa. Yang mukjizat lebih hebat ke yang biasa lebih hebat? Ahmad Didat tak tahu jawab. Dia tanya lagi, Isa AS dapat hidupkan orang yang mati. Ada rekod tak tunjukkan Nabi Muhammad SAW menghidupkan orang yang telah mati? Tak ada. So siapa lebih hebat? Nama Isa AS disebut dalam Bible 25 kali. Tapi nama Muhammad hanya 4 kali. Siapa lebih hebat? Isa AS dalam Bible sebut Gospel of John chapter number 14 verse number 6. Dia kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Isa AS know the way, know the truth, know the life. Tapi Muhammad SAW setiap kali solat dia akan baca, ya Allah, dia akan baca ihdinas siratal mustaqim. Dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Isa AS tahu jalan yang lurus, jalan yang benar. Muhammad asyik nak minta aja. Mana satu Nabi yang betul, mana satu Nabi yang palsu. Dia berterusan, tiap-tiap hari datang ketuk pintu macam ni lah. So Ahmad Didat muka semua bengkak. Tak bengkak sebab dia tak tahu nak jawab. Satu hari bila Ahmad Didat kemas kedai buku tu, kedai bookstore tu, dia terjumpa buku, sebuah buku yang bertajuk Izharul Haq, Maulana Khairanawi, seorang tokoh pakar perbandingan agama dalam 19th century. Dia hidup pada tahun lebih kurang 1800 masa itulah. Dia orang India. Dan Maulana Khairanawi telah mengarang buku itu. Dan buku itulah yang mengajar Ahmad Didat tentang perbandingan agama. Dan buku itu ada 4 jilid. Nak dapatkan buku itu tak? Free punya. Cakap free semua okey lah. Saya bayar muka semua macam orang tadi tak bayar. Free. Pergi internet, tekan Maulana Khairanawi. Dia ada banyak buku kan. Cari buku Izharul The Truth Revealed. Itu buku, download, dia e-book free of charge. Dia 4 jilid. Dan bacalah buku itu. Ahmad Didat dia belajar daripada buku itu. Daripada buku itulah dia bila dia belajar, missionary datang, kena terus. Nanti kita bincang sedikit. Okey, pendekkan cerita. Tadi saya cakap tentang Ahmad Didat, semua kenal. Cakap guru Ahmad Didat, belum kenal. Tak apa. Siapakah guru kepada guru Ahmad Didat? Guru kepada Maulana Khairanawi. Malam ni nak ceramah ke nak bincang sejarah? Sebenarnya saya nak memperkenalkan satu lagi tokoh yang kadang-kadang orang Islam overlook, iaitu tokoh yang paling hebat perbandingan agama di dunia ini bukan Ahmad Didat, bukan Maulana Khairanawi, tetapi Nabi Muhammad SAW. Yang sangat sedih, kebanyakan orang Islam tak tahu baginda adalah paling pakar dalam bidang perbandingan agama. Lebih hebat daripada Didat, lebih hebat daripada Maulana Khairanawi. Pernah dengar tak ni? Baginda paling hebat dalam bidang perbandingan agama? Jarang-jarang ya? Tak apa, mulai malam ni kita bincang macam mana hebat Nabi Muhammad SAW dalam bidang perbandingan agama. Balik rumah, boleh tak baca surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 59 hingga 64. Bukan baca terjemahan saja, baca tafsirnya. Kalau kita buka tafsir Quran, kita baca, selepas Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Nabi dan Rasul, baginda terus mula menulis surat. Bukan baginda tulislah, baginda cakap, sahabat akan tulis. Okey, contohnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tolong tuliskan. Dan baginda akan gunakan cincinnya
sebagai stamp, sebagai chalk ya. So baginda akan perintahkan sahabat untuk tulis, dan baginda tulis surat. Begitu banyak surat baginda tulis kepada pemerintah-pemerintah yang bukan Islam, yang belum Islam. Baginda tulis ajak mereka supaya masuk Islam. Aslim taslam, masuklah Islam dan kamu semua akan selamat. So baginda tulis surat. Dan mengikut kajian ulama, dia kata tidak kurang daripada 300 pucuk surat yang baginda telah tulis dan mengajak orang kepada Islam. Maksudnya salah satu cara dakwah kepada non-Muslim adalah tulis surat ajak orang masuk Islam. Rasa-rasa sunnah Nabi ini, tulis surat ajak orang masuk Islam, masih wujud lagi tak hari ini? Atau sudah pupus? Orang sini siapa pernah tulis surat ajak kawan-kawan bukan Islam ajak masuk Islam? Ada? Boleh tak mulai hari ini kita buat? Ada kawan tak? Sebelum kita masuk kubur, tulis ajaklah kawan masuk Islam. Dia masuk tak masuk itu hidayah Allah, bukan urusan kita. Betul tak? Tapi at least kita jemput kan? Susah ke? Kalau tak tahu tulis, saya boleh tuliskan, tapi you sign nama you. Tak boleh juga kan? Saya tolong postkan pun tak boleh. La ilaha illallah. Tak apalah, kita tunggu akhirat nanti baru bincang. Kalau dunia tak nak bincang, bincang di akhirat. Okey. So baginda pernah tulis pucuk surat kepada seorang pemerintah. Ini pemerintah daripada mana? Najran. Tahu Najran kat mana? Najran di dekat Yaman. Orang-orang Najran dulu-dulu, mereka ni majoriti rakyat sana adalah beragama Kristian. Beragama Kristian. Tapi mazhab di tanah Arab ni berbeza dengan mazhab di Malaysia. Mazhab Kristian lain sedikit. Contohnya di Malaysia kita ada mazhab dipanggil Kristian dan namanya dipanggil Roman Catholic. Pernah dengar tak Roman Catholic? Kalau nak tahu Roman Catholic senang aja. Dia ada padri, dia ada holy water, dia ada confession box, dia ada satu kotak ya. Orang masuk dalam, padri duduk sebelah, dia kata, "Oh my father, forgive me for I have sinned." Dia akan buat confession. Okey, lepas tu dia ada padri untuk ampunkan dosa. Dia akan baca Ego te uzobo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Dia akan baca macam itulah. So padri ni, Roman Katolik ni, mereka ada padri, priest nama dia. Pangkat dia panggil priest. Dia ada bishop, dia ada archbishop. Malaysia, pangkat yang paling tinggi di Malaysia, padri, dia archbishop di Malaysia. Okey, nama dia adalah Tan Sri Murphy Pakiang. Nah, dia mempunyai, dia pangkatnya archbishop. Dan satu lagi cardinal. Sebelum jadi pope, mereka kena jadi cardinal dulu. Di kalangan cardinal ini macam ramai cardinal lah, macam ramai sultan, dan kemudian mereka pilih satu jadi agung. Dia ramai cardinal kemudian pilih jadi pope. Boleh faham? Cardinal ini tak akan ada di negara Islam. Cardinal tak boleh ada di negara Islam. Satu. Kedua, cardinal ni dia kena ada di kebanyakan negara Kristian ataupun negara yang bukan Kristian tetapi ramai penganut Kristian, baru boleh ada cardinal. Di Malaysia tak ada cardinal. Ini Roman Catholic. Satu lagi mazhab di Malaysia, Semenanjung, dia mazhab namanya dipanggil Protestan. Pernah dengar tak Protestan? Dia protes Roman Catholic, dia bantah Roman Catholic. So mereka dipanggil Protestan. Protestan ni tak ada padri punya. Mereka punya ketua dipanggil pastor. Tak boleh ingat pastor. Boleh? Bunyi lebih kurang pastor. So mereka tak ada padri. So ini dua mazhab utama di Malaysia. Tetapi mazhab di tanah Arab dulu, nama dia dipanggil Eastern Orthodox Church ataupun Orthodox Timur. Yang Katolik ni padri semua tak boleh kahwin tau. Ke atas semua tak boleh kahwin. Eastern Orthodox Church atau Orthodox Timur tanah Arab, padri boleh kahwin, priest boleh kahwin, bishop tak boleh kahwin. Pangkat yang paling tinggi, nama dia dipanggil Patriarch of Constantinople. Susah pun ingat, jangan ingat nanti pening. Okay, the Patriarch of Constantinople. So mazhab mereka di tanah Arab dulu mazhab ini. Okay, so baginda tulis kepada bishop
Eastern Orthodox Church yang di Najran, namanya Abu Hatrisha bin Aqamah. So bagi dia surat, dan bila dia terima surat Nabi, dia buka surat Nabi, dia baca, dia terkejut. Sebab dia tak pernah terfikir ada Nabi lagi ke. Sebab Nabi tulis surat ajak mereka, kata dia adalah Nabi yang terakhir, the seal of the prophet, kata pun Nabi. So Nabi ajak dia supaya memeluk agama Islam dan mereka akan selamat. Tapi ikut kepercayaan Kristian, tak akan ada Nabi lagi lah selepas Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba ada orang mengaku dia Nabi. Tetapi masalahnya ada stamp, ada itu cincin Nabi tu, stamping tu cop tu, secara rasmi tu. Mereka tak boleh sebarang torak, bukan sebarang surat, rasmi surat daripada kerajaan. Maka apa mereka buat? Mereka adakan musyarat tergembah antara padri-padri di Najran. Akhirnya mereka buat keputusan nak pergi ziarah Nabi, nak pergi siasat, tengok Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang betul ke palsu. Maka mereka pergi dengan satu rombongan 60 orang, 60 perwakilan daripada Najran pergi ziarah Nabi. Antara 60 lebih kurang 13 atau 14 adalah adalah padri. 13 atau 14 adalah padri. So mereka pergi ziarah Nabi. Rasa-rasa mereka ziarah Nabi kat mana? Masjid Al-Aqsa? Mereka pergi ziarah Nabi di Masjid Nabawi, Masjid Baginda, Masjid Nabi. Masjid Nabawi kat mana ni? Madinah, betul? So mereka pergi ziarah Nabi. Semasa mereka datang nak ziarah Nabi, Baginda bersama dengan sahabat baru habis solat asar, baru habis. Dan sahabat beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, kami ada tetamu. Maka Baginda kata, jemputlah mereka semua ke dalam masjid. Artinya, kesemua 60 perwakilan Kristian daripada Najran, semua pernah masuk dalam dewan solat. Mereka masuk dalam Masjid Nabawi. Masih ingat lagi tak? Kami diajar, orang bukan Islam boleh masuk masjid tak? Yang dilarang mana? Yang dilarang masjid apa? Masjid diharam, betul tak? Dan hari ini kita diharam lagi apa? Masjid diharam dan juga Masjid Nabawi, betul? Orang sini belajar begitu, betul? Kalau kita ingat lagi, pengharaman yang Allah haramkan adalah tahun hijrah yang ke-9. Tapi yang Najran datang ke Masjid Nabawi 10. Balik fikir sendirilah, saya tak nak cerita. So bila masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka berdialog dengan Nabi. Berdialog, berhujah selama 3 hari 2 malam. Lama tak? Kita biasa forum perdana berapa jam? 2-3 jam aja. Ini 3 hari 2 malam maraton. Bukan saja 3 hari 2 malam, malahan pada Ahad pagi kan hari besar bagi orang Kristian. Jumaat kita orang Islam lah, betul? Esok hari besar bagi kita. Satu dunia orang Islam, satu dunia masjid orang akan solat, betul tak? Tapi bagi orang Yahudi, Sabat dia Sabtu. Satu dunia dia punya Yahudi, satu dunia kot. Di Israel ke, di Eropah sedikit-sedikit, orang Yahudi punya hari besar Sabtu. Orang Kristian punya hari besar adalah Ahad, Sunday, betul? So pada Ahad pagi, kesemua perwakilan Kristian tu 60 padri, 13-14 padri itu dengan perwakilan Kristian lain, mereka ingin nak buat sembahyang Kristian, nak tumpang Masjid Nabawi untuk buat sembahyang Kristian. Rasa-rasa macam mana? Adakah sahabat akan benarkan? Tidak, betul. Tak ada satu sahabat pun benarkan. Surah banyak ramai sahabat sudah tunggu. You berani tangan surah macam ni, tangan tu macam ni tu apa? Nak joget tango. Sudah tunggulah, berani. Tetapi masalahnya, mengikut beberapa tafsir Quran, salah satunya adalah Al-Azhar Hamka. Pada baca tak tafsir Hamka tu? Dalam tafsir Hamka tu ada satu pendapat menunjukkan apa? Baginda telah membenarkan kesemua perwakilan 60 perwakilan Kristian ini buat sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi.
Artinya benarkan mereka buat Sunday worship dalam Masjid Nabawi. Siapa yang benarkan? Nabi yang benarkan. Hari ini kita tak akan benarkan, betul tak? Betul. Sekarang ni nak ikut siapa? Nabi buat betul ke ataupun Nabi buat salah? Nabi benarkan orang bukan Islam masuk. Secara umumnya kita benarkan tak orang bukan Islam masuk? Di Malaysia secara umumnya tidak, betul tak? Kenapa ya? Kenapa? Sebab saya pun pening masuk Islam bila saya belajar sirah, saya belajar tafsir Quran, saya belajar macam-macam. Saya tengok zaman Nabi bukan saja orang Najran masuk dalam masjid, orang Taif pun datang dalam masjid, orang Yahudi pun datang Masjid Nabawi, orang Kristian, orang Freeting semua datang dan berdialog, nak bincang semua dalam Masjid Nabawi. Hari ini pula tak boleh. Sekarang ni macam mana? Kenapa kita tak benarkan orang bukan Islam masuk? Selamat. Okay, saya bagi pendapat saya boleh. Yang saya tahulah kenapa di Malaysia ni kita tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid kita. Sebab masjid dan surau di Malaysia dia sebenarnya lebih suci daripada Masjid Nabawi. Tak boleh faham tak? Saya ajar satu perkataan bahasa Melayu yang baru. Namanya dipanggil sintam. Sinding sambil hantam. Kalau Nabi telah benarkan orang bukan Islam masuk, Nabi telah halalkan, macam mana kita nak haramkan? Boleh tak kita tukar hukum ni? Nabi kata halal, kita tukar hukum jadi haram, boleh tak? Masalahnya Islam ni tak boleh ikut cita rasa kita. Islam ni kena ikut apa yang Nabi suruh kita buat. Apa yang Nabi buat kita ikut. Islam bukan ikut cita rasa. Saya rasa tak boleh. Lu ingat Islam bapa ibunya. Halo. Islam bukan Islam siapa punya? Allah punya kan. Kalau Allah utuskan Nabi, Nabi tunjukkan contoh, boleh ikut tak atau tak payah ikut? Sedih kan di Malaysia. Sebenarnya peluang yang begitu baik sekali kalau kita boleh ajak bukan Islam masuk dalam masjid. Dapat rasa masuk masjid pun sudah satu dakwah yang bagus. Kenapa? Sebab mereka akan terkejut, tak ada berhala. Mereka akan terkejut. Dan masjidlah tempat yang paling sesuai untuk memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam. This is an opportunity, peluang. Sedih tau kita duduk bersama-sama dengan non-Muslim berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Tak pernah kita nak ajak orang datang ke masjid pun. Apa salahnya? Ingat lagi tak? Pengalaman saya dulu. Berdekat masjid orang pun dah halau. Kenapa kita tak jemput orang masuk? Dia masuk Islam tak masuk Islam bukan urusan kita. Dia datang dengar ceramah, dia datang nak untuk ambil tahu, nak bincang agama. Itulah dakwanya. Bukan masjid sekadar untuk ibadah, solat, balik. Zaman Nabi semua dalam kawasan masjid, dialog dalam kawasan masjid, bincang dalam kawasan masjid, aktiviti dalam kawasan masjid. Tapi saya dapati bahawa masjid ini banyak aktif, ada macam-macam aktiviti. Saya rasa satu contoh yang amat bagus. Kalau kita boleh luaskan, ajak ramai-ramai. Pastikan orang Islam yang jauh daripada agama Islam, ajak datang. Biarlah mereka berjinak-jinak dengan masjid kita. Betul tak? So mereka berdialog 3 hari 2 malam. Okay, cut. Bila dah duduk, 2 bishop duduk depan. Nabi bagi diskaun tau. Biasanya bila dialog 1 lawan 1 kan. Ini 2 lawan 1. Gentleman tak Nabi? Gentleman ni you datang tempat saya, I give you discount. 2 bishop lawan 1. Namanya Abdul Al-Masih Abu Hatrusha bin Aqam. Nabi seorang saja berdepan dengan mereka. Semua sahabat Nabi duduk di belakang. Tak boleh cakap ni. Bila Nabi berdialog, tak perlu bantuan sesiapa. Dan selain daripada perwakilan tu, 58 duduk di belakang. So, sebagai tuan rumah, Nabi mula dialog dulu. Nabi kata kepada mereka berdua, Nabi kata aslim. Apa maksudnya aslim? Masuklah kamu ke dalam Islam. Isi sunnah Nabi. Nampak orang bukan Islam, belum dialog pun sudah ajak orang masuk Islam. Kita duduk dengan orang bukan Islam berapa lama? Sampai bila kita membuka perkataan masuklah kamu ke dalam Islam? Susah kamu buka itu mulut. Gaduh nombor 1.
Bukan tak? Apa lagi? Ajaklah orang masuk Islam, sedihnya. Saya punya kawan semua bukan Islam, saya mesti ajak mereka punya, masuk Islam. Bagus. Saya pergi repair mekanik, repair kereta. Saya cuba tokek tu, tokek, you sudah kahwin tak? Dah. Dia bertanya, apa tanya begitu? Tak dah lah, kahwin belum. Kalau you nak kahwin lagi, saya recommend kahwin perempuan Islam, bagus. Ya. Sebab kahwin perempuan Islam, kena belajar Islam kan. Cuba kawan-kawan saya Cina, saya tanya lah, ada ceramah, mana follow me? Jom ikut saya sekali. Ada satu kawan saya, sekumit tau. Saya ajak dia. Setiap kali kadang-kadang dia free telefon, Lin, bila ada ceramah saya mau ikut. Kita sampaikan, ajak. Apa salahnya? So, Nabi nampak orang bukan Islam, aslimah. Mereka pun jawab, qad aslamna qabla. Dia kata kami telah lama Islam. Dia kata kami sudah lama Islam. Lebih awal Islam daripada kamu. Artinya apa? Yang bishop ni kata mereka lebih awal Islam daripada Nabi. Betul ke? Dan ulama-ulama Islam kaji-kaji kata-kata mereka. Ulama Islam setuju. Memang betul. Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Memang Islam telah wujud sebelum itu. Betul? Hanya Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi tahu Islam telah wujud, tetapi Nabi tahu orang Kristian hari ini mereka tidak beragama Islam lagi. Mereka telah pesong, mereka telah sesat daripada ajaran Islam. Betul ke tak betul? Sebab itulah Nabi jawab balik, kazabtuma. Nabi kata, kamu semua ni berdusta, kamu menipu. Nabi kata, mana'akum minal Islam, da'akum lillahi waladan wa ibadatukum as-salih wa akalakum akil. Nabi kata, kamu semua terhalang daripada agama Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Kalau sesiapa kata Allah mempunyai seorang anak, dia bukan Islam. Saya tak peduli IC ada cop Islam pun, tetap dia bukan Islam. Betul tak? Kalau sesiapa kata Allah mempunyai seorang anak, syirik tak? Dalam Islam Allah tak ada anak, lam yalid wa lam yulad. Jelas tak? Tapi Kristian kata Jesus Christ Son of God. Sebab itulah Nabi kata kamu semua bukan Islam. Kamu semua terhalang daripada agama Islam. You are no longer a Muslim. You are not Muslim because you say Allah have a son. Dia kata Allah mempunyai seorang anak. Syirik tak? Syirik. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Dan kamu semua lagi memulia-muliakan salib. Orang Kristian mereka suka buat macam ni, memulia-muliakan salib. Kalau tengok cerita Dracula, pernah tengok tak? Atau orang sini memang selalu tengok itu TV Al-Hijrah je? Tengok cerita Dracula ni, bila mereka nak guna Dracula, gunakan apa? Cross kan? Dia ingatkan cross ada kuasa. Sekali lagi, ini syirik. Kalau sesiapa percaya cross ada kuasa, boleh halau iblis syaitan, maka dia telah jatuh kepada syirik. Sebab dalam Islam tak ada apa-apa ada kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mempunyai kuasa terhadap segala-galanya. Tak ada apa-apa boleh berlaku tanpa izin Allah. Setuju tak? Dan mereka percaya cross ada kuasa. Saya masih ingat lagi 4 tahun yang lalu saya dijemput, saya pergi ke Australia, di Europe, pergi ke Germany, ada berdialog di situ. Saya berdialog dengan international dunia, Amerika, Sweden, Switzerland, France, semua Kristian tu berdialog dengan saya seorang saja. Semasa berdialog tu, yang paling seronok ni bila dah bincang, saya kan Quran Allah suruh kita cari persamaan. Ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Saya cari persamaan dengan dia. Bincang persamaan. Tahu tak apa dia kata? Mereka sebulat suara kata, Brother Lin, dia kata, you speak like one of us. Dia kata, Lin, you cakap macam saya bercakap macam mereka. Tidak seolah saya beragama sama dengan dia. Tapi lepas tu dia tanya, why do you choose to be a Muslim? Kenapa you pilih jadi Muslim? Saya cakap dengan dia, sebenarnya masalah bagi saya adalah ada beberapa perkara, there are few things in the Bible which bothering me. Ada beberapa perkara dalam Bible yang mengganggu saya, yang buat saya susah nak terima. Saya tak kata salah tau. Ada beberapa perkara dalam Bible yang buat saya susah nak terima. So saya bagi dia lah ayat tu. Saya dah sebut sebelum ini kan. Saya cakap dengan dia, konsep ketuhanan dalam Bible tu jadi masalah bagi saya. Dia
Dia kata Tuhan beristirahat, God rested. Bagi saya Tuhan tak rehat, Tuhan Maha berkuasa. Lepas tu saya tanya dia, you punya pandangan macam mana? Tuhan perlu rehat ke? Dia pun diam, tak tahu nak jawab. Dia kata, you punya kitab sebut